Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sumaya Madiha Muhammad Jeffrey membawa berita dari Sekolah Kebangsaan Tamarinteng 2. Berita bertajuk Gotong Royong Perdana Serikan Kawasan Sekolah. Program Gotong Royong Perdana telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Tamarinteng 2 pada hari Sabtu yang lalu. Program ini bertujuan untuk menceriakan kawasan sekolah serta menanam semangat bekerjasama antara murid, guru dan ibu bapa. Lebih 200 orang peserta hadir menyertai aktiviti ini. Seawal pukul 8 pagi, para murid mula membersihkan kawasan bilik darjah, taman herba, kantin dan surau sekolah. Suasana menjadi meriah apabila ibu bapa turun padang membantu mengecat pagar dan menanam pokok bunga. Guru besar sekolah, Puan Mazalizan binti Salim, dalam ucapannya berkata, program seperti ini bukan sahaja mencantikkan persekitaran sekolah, malah memupuk nilai murni dalam diri murid. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir menjayakan program tersebut. Selain aktiviti pembersihan, pihak sekolah turut mengadakan pertandingan kelas terbersih dan sudut ceria. Kelas 5 Amanah telah diumumkan sebagai pemenang kerana berjaya menghias kelas dengan penuh bahan kitar semula yang kreatif. Program berakhir pada pukul 12.30 hari dengan wajah penuh keceriaan dan kepuasan. Guru, murid dan ibu bapa pulang dengan rasa bangga kerana telah bersama-sama menjumbang tenaga untuk mencantikkan sekolah tercinta. Sekian laporan saya mengenai program Gotong Royong di Sekolah Kebangsaan Tamarinteng 2. Saya Sumaya Madiha Muhammad Jeffrey melaporkan untuk berita sekolah kita.